Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afrin binti Abdul Hakim 22500120. Saya ingin menerangkan tentang pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ini adalah penggabungan beberapa wilayah iaitu Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura untuk membentuk satu negara yang lebih kuat. Idea ini dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1961 dengan tujuan utama untuk mengukuhkan ekonomi, menjaga keselamatan daripada ancaman komunis dan menyeimbangkan komposisi kaum. Beberapa langkah penting telah diambil seperti penubuhan Suruhanjaya Kobort untuk mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak serta jawatan kuasa antara kerajaan bagi menyediakan perlembagaan. Singapura juga mengadakan referendum untuk menyertai Malaysia. Walaupun mendapat sokongan Britain, pembentukan ini ditentang oleh Indonesia dengan mengadakan konfrontasi Indonesia dan juga Filipina untuk tuntutan Sabah. Akhirnya, Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada 16 September 1963 yang membawa kesan seperti kestabilan negara, peningkatan ekonomi dan hubungan antarabangsa yang lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.